Dari Rembau, negeri sembilan, bermula kisah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini bersama-sama saya, Cikgu Suhaidi, dalam channel Cikgu Suhaidi. Baiklah, anda nak tahu bagaimana untuk kita buat My Viewboard secara atas talian? Jom saksikan tutorial saya selepas ini. Baiklah, okey, untuk kita buat My Viewboard secara atas talian, klik link di bawah ini, klik myviewboard.com. Okey, kemudian kita akan dibawa paparan My Viewboard bring your life, bring your lesson to life. Okey, kita boleh klik untuk mendaftar dulu. Okey, klik je daftar. Okay, pastikan anda mendaftar dengan akaun yang anda biasa guna untuk sekolah. So, nasihatkan untuk guru KPM, gunakan akaun MOE 5 untuk memudahkan tugasan anda. Okay, so saya menggunakan Google, terus direct dia pada Google. Okay, klik pada akaun. So, secara defaultnya dia akan masukkan daftarkan akaun kita dan password, menggunakan password yang sama dengan akaun tersebut. So, tak perlu lagi kita buat password yang lain. Okey. Okey, kita dah berjaya untuk daftar dalam myviewboard.com. Seterusnya, okey, so kita boleh tengok tutorial ataupun kita boleh terus skip lah. Okay, tutorial dia akan beritahu lah betul-betul apa yang kita buat. Okey, next. Okey, close. Okey, sampai di sini. Okey, anda boleh klik My Viewboard. Okey, kita boleh pilih kita ni sebagai siapa. Kita sebagai teacher, admin ataupun teacher. Okey, saya pilih saya sebagai admin. Okey, kita connect dengan semua yang ada lah untuk memudahkan kita. Kalau kita simpan bahan, kita boleh simpan bahan dalam Google Drive, OneDrive dan sebagainya. Dan kalau Google Classroom pun boleh. Okey, so mudah bila kita connect semua. Okey, untuk seterusnya kita boleh klik dekat sini. Kita nampak ya, My Viewboard Online. Okey, so kita klik dia My Viewboard Online. So secara defaultnya dia akan keluar pensel macam ni lah. Okey, kita boleh pangkal dan kita dah masuk dalam viewboard secara atas. Okey, perkara pertama yang kita buat adalah kita tukar background supaya background lebih menarik. Okey, kita boleh gunakan background yang telah disediakan oleh Viewboard original, ataupun kalau kita nak guna background yang kita ada pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau kita tengok sini,
Yang crown ni semua bayar ya. So kita cari yang free lah. Kita cari yang tak ada crown untuk kita gunakan. Okay, contohnya macam ni. Okay, apply to all page. So dia akan ada macam ni lah. Kita boleh masukkan objektif dan sebagainya. Untuk seterusnya, okay, jangan lupa tonton untuk sisi tutorial yang seterusnya daripada saya, Cikgu Suhaidi, untuk next siri. Okay, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. membawa